bincangkan tentang tarikh-tarikh penting ni, tuan-tuan. Tarikh-tarikh penting ni wajib untuk anda follow saya, untuk anda bukan follow ni, follow apa yang saya nak bagi tahu. Okey? Jom. Yang pertama, tuan-tuan puan, permohonan untuk masuk program TVET adalah bermula pada 13 Oktober sehingga 16 November. Untuk 13 Oktober sehingga 16 November, kenapa dalam tempoh sebulan ini akan anda perlu mohon program-program TVET. Dan kena ingat, program-program TVET ni di bawah UP_TVET, semua institusi di bawah agensi kerajaan akan buka permohonannya di UP_TVET. MARA, Kementerian Sukan dan sebagainya. So untuk mohon, wajib untuk anda pertama, ni tips dia. Ni tips dia, tuan-tuan. Yang pertama, fikir dulu apa yang anda nak mohon. Bidang apa yang anda nak mohon. Itu yang pertama anda kena tengok. Senaraikan bidang yang anda nak masuk. Pertama. Kedua, dah senaraikan, contoh ada 10 program yang